Buat korang yang tengah mencari mesin elektrik yang saiz kecil, nak yang baru, harga mampu milik guys, dekat sini aku ada satu set combo Daiwa Leobreeze 200JL, satu set mesin, rod, tali dan juga bateri. Jadi dekat sini korang boleh tengok, ini adalah Daiwa Leobreeze 200JL kalau korang hidupkan. Ni korang tengok saiz dia. Untuk setup ni korang sesuai buat main sotong, nak buat main light bottom, nak jigging, memang paling sesuai. Jadi guys, dekat sini aku buat set untuk korang. Korang boleh tengok aku dah siap tulis Daiwa Leobreeze ni 200JL tahun 2023. Mesin ni memang saiz kecil untuk korang buat main light bottom, sotong ataupun jigging. Untuk dia punya spek korang boleh tengok dekat sini. Ni dia punya spek. Kalau korang tak sempat tengok, korang boleh screenshot. Untuk ratio dia 5:1, berat dia 480 gram, drag dia 85 kg, ball bearing dia ada 12 biji. Speed dia 190 per minit. So dia punya speed tu kira okey lah guys. Tak slow sangat, tak laju sangat. Memang sedap. Jadi itu untuk mesin guys. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, ini adalah rod Yamato Dark Poison tahun 2026. Spek ringkas rod ni, panjang dia 6 kaki 3. PE dia korang boleh pilih guys. Kita ada PE 2, PE 3 dan juga PE 4. Bergantung dengan game korang. Kalau korang lebih kepada main bottom, korang boleh ambil PE 4. PE 4 tu jig weight dia sampai 400 gram. Korang boleh pakai batu sampai saiz 12. Ini PE 24. Untuk rod ni, design memang kemas, memang cantik. Dan 30% bahagian belakang sangat keras. Sebab kita extrakan carbon wrapping. 30% bahagian belakang memang boleh support ikan-ikan besar ataupun batu berat. Kalau korang nak buat main yang biasa-biasa, PE13 boleh, PE2 pun boleh. Tapi action still lembut guys depan. Nampak tu? Depan still lembut, belakang keras. Jadi rod ni action dia memang best. Nanti hujung video aku payung ikan apa yang dia tarik pakai rod Yamato Dark Poison. Yang ketiga, aku akan bagi korang tali sekali guys. Kalau korang nak buat main all rounder, nak main bottom, nak main sotong, nak main ikan, korang ambil je tali Yamato 12 sulam saiz 30 lb ni. Diameter dia 0.23 dan untuk saiz 200JL ni boleh masuk sebanyak 200 meter. Untuk 30 lb ni guys, memang sedap. Diameter 0.23, tak halus sangat, tak tebal sangat. 30 lb punya lembut macam 10 lb je. Kekuatan dia ataupun drag dia, ikan bawah 30 kg memang tak ada masalah untuk korang tarik. Yang penting tali Yamato ni tak serap air. Last sekali guys, aku akan bagi korang bateri. Yang korang nampak aku plug in ni, ini adalah bateri Yamato saiz 3500 mAh. Ketahanan dia 24 jam kalau korang main bottom. Beli korang akan dapat sekali dengan kotak, charger dan juga silicone bag dia. Semua satu set. Jadi kalau korang nak tahu harga set combo Daiwa Leobreeze 200JL 2023 ni, korang boleh terus slide kat DM kita ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle Kelang Selangor. Jadi kalau korang berminat dengan set ni, DM kita orang sekarang. Apa yang tak payah? Lihai. Kita tengok guys, ikan apa? Woi, sak. Woi, besar oh. Woi, nah. Woi, budak. Lihai.